Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, harap dengar suara. Okey. Nampaknya on Alright. So kita ke kaunter-kaunter kajian untuk minggu ni. Yang masuk dalam GBS Screener adalah kaunter CRP Mate, Tenko, Buscap, Sunlogi, CKI, AWC, JHM, AMS, OSB, Samchem. Samchem ke Samchem? Samchem chemical kan? Samchem lah. Ison, Opstar, VLB, Theta, WTK, Legenda, Samaidin, Mega FV, THMY, CHB, PBA, Binastra, Kiming dengan Rank Hill. Okey. Tu yang kita adalah untuk kajian pada minggu ni. Okey, kalau saya tak sempat kaji semua, silalah kaji sendiri kaunter-kaunter ni. Saya cakap 25 ni. Alright. So yang last week punya kajian adalah kaunter apa yang kita tanda warna kuning ni. JHM. Keras. So, kira naik lah. Kira berjaya lah kaunter yang last week punya naik. Ison pun naik lah kiranya walaupun ada sehari merah. Tapi overall dia naik lah daripada last week. Opstar pun kira naik lah walaupun ada merah juga sehari. Tapi at last dia tetap naik lah. That's it. Lagi satu CHB. CHB pun tengok ada beberapa hari tu merah. Kalau orang yang jenis tak sabar wish beli-beli kena hold pula merah Tengok dia naik je hari Jumaat. Hari last pada minggu ni baru dia nak naik. Tapi overall okey. Kalau siapa yang pasang stop loss tu 10% tak kena ambil pun. Tak kena ambil pun. Tapi siapa yang kata follow ni benda ta'alah ni, stop loss dia benda-benda ni mungkin ada yang terkena lah. Kan? Yang ni suggestion saja. Boleh je edit dekat setting tu. Hampa nak set berapa-berapa punya stop loss tu. Suggestionnya yang ni lah. Okay. So indie adalah untuk membantu saja. Bukan kita boleh ikut buta-buta dia. Kena faham juga. Okay, dia dah breakout ke apa benda yang berlaku. Structure dia macam kita belajar selalu kan. Mesti ada buat high low kan. Kalau dia nak naik dia mesti buat high low. Kalau dia nak turun, dia akan buat apa? Lower high. Kena faham structure tu dulu. Dan barulah macam, bila kita dah faham je ada trend line, dia ke bawah ke dia ke atas ke, benda-benda basic tu. Dan dibantu oleh indie. Okey. Daripada kita nak berharap satu patut pada indie, mula kalut kan, tak faham. Okey, tak faham. Kita ikut betul-betul. Tapi kalau ikut betul-betul, nak katalah kata tak tahu apa-apa, ikut indie. Kalau memang betul ikut stop loss tu, okey lah juga. Selalu kan orang ni dia berat nak cut loss kan. Tak sanggup nak rugi. Bila tak sanggup rugi, dia berugi makin besar. Kita sebenarnya buat stop loss tu untuk minimize, mengurangkan kerugian daripada dia rugi besar. Itunya ada stop loss. Kalau kita tak ada buat planning stop loss, nanti makin rugi sampai bila apa nak keluar ni, apa nak duduk dalam counter tengah duduk downtrend. Contoh, counter tu uptrend elok masa kita masuk, dia bullish. Tiba-tiba ada selling. Lepas structure dia dah berubah kan. Kan structure uptrend dia macam tu kan. Dia mesti ada buat high low. Dia break dia punya high, nanti dia break dia punya high, dia naik lagi. Lepas tu bila katalah kita pun masuk sebab kat sini contohlah, kita pun sedap lah, untung lah tak kisahlah berapa persen. Lepas tu dia turun, dia bocor yang ni, yang sebelum ni dia pernah breakout. Lepas tu dia naik sekejap, kita sedap hati balik. Lepas tu dia turun lagi. Kita dah rugi. Tapi kita tak pasang stop loss kita tak ada stop loss, kita tahu nak target untung je. Lepas tu dia naik sekejap, kita lega sekejap. Tengok dia turun lagi. Sebab apa? Sebab structure dia dah berubah daripada structure uptrend kepada structure downtrend. Macam trend line pun kita boleh tahu. Trend line ni dah patah. Kan trend line kan uptrend macam tu kan. Ataupun apa buat channel pun tak apalah. Cen kalau dia naik turun dalam channel uptrend, okey. Lepas tu dia bocor channel uptrend tu. Kan dah tukar structure dia kepada downtrend. Hampa buat channel ke bawah pula.
Kalau dia boleh breakout balik naik atas, okey. Kalau dia naik tapi dia dalam keadaan channel ke bawah, trend ke bawah, tak okey lah sebenarnya. Trend tu dah berubah. So yang basic macam tu kena faham. Okey lah. Adalah sebab kenapa perlu sangat stop loss. Sebab kalau structure dia dah berubah daripada high low kepada lower high lower low, maksudnya nak ke bawah. Dia dah berubah. Direction dia tu dah reversal ke bawah, reversal down, bukan reversal up. Reversal down, reversal daripada naik atas, reversal dia reverse turun ke bawah. Tu apa makin rugi. Sebab tu kena buat stop loss. Okey, untuk elak kerugian lebih besar. Yang ni suggestion lah, suggestion. Kalau apa nak ubah boleh. Untuk yang PM saya nak indie kan, siapa yang dah beli indikator JBS memang akan dapat je mana-mana indie yang kita update kemudian hari tu. Kan tak kira lah kalau apa yang beli tahun bila. Saya start jual tahun bila tak tahu. 2001 ke? Katalah 2001 hampa beli. So kalau ada indie baru pada 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, hampa akan dapat je lah yang baru tu. Betul lah tu, boleh PM. Tapi saya belum ready lagi nak bagi. Sebab saya teruk test apa cerita dia ni kan. Kalau macam meyakinkan, seronok je guna, saya bagilah. Kalau saya sih macam apa benda dia ni. Kan, walaupun saya ada nak edit lagi, saya tak bagi lagi lah. Kan, kalau saya nak bagi tu, saya bagi tahu kat dalam group private tu, boleh ambil dah indie baru. Kalau saya senyap tu, maksudnya belum nak diberi lah. Saya pun tak ada start buat iklan nak jual indie dan screener pun. Kan, maksudnya saya duk test lagi. Bila saya dah ready jual indikator dengan screener ni, okey lah, siapa yang dah beli tu minta je lah. Hampa akan dapat lah. Okey, jangan risau, saya akan bagi. Bukan sekarang lah. Baru je duk godek-godek apa cerita ni CKI. Tadi counter apa? Kita tak cerita lagi kan? Si Armit kan kalau ikut signal, dia kata apa, high risk. Kan dia dah pecah-pecah dan dia dah break up dah ke atas sangat lah. High risk. Tapi dia tak ada divergence. Divergence tu masuk apa? Divergence ni maksudnya kalau harga naik, oscillator, tak kisahlah hampa pakai MACD ke Stoch ke, yang dekat bawah ni, yang ni kan macam moving average apa semua, candle semua ke atas. Kan kita panggil indikator ke atas ni kan, moving average apa benda Allah ni, indikator ke atas. Yang bawah ni kita panggil oscillator, yang kat bawah hanya tengok momentum, overbought, oversold apa benda tu. Itu yang kat bawah ni oscillator. Kalau berbeza kenaikan harga dengan oscillator terbalik macam tu, harga makin naik, oscillator makin turun, itu adalah bearish divergence. Kebarangkalian dia nak turun tu besar lah. Kalau dia opposite pula, harga nak tengah turun, oscillator makin nak naik, itu adalah bullish. Maksudnya kebarangkalian dia nak rebound dan naik ke atas. Gitu. Bila dekat indikator kata divergence mana tadi? Aku tak jumpa divergence. Ni divergence tiada. Maksudnya tak ada divergence berlaku. Selamat lah kan, harga dah naik, divergence tak ada. Yang tak selamat je, sebab tu kena tahu juga ilmu biasa, bukan tengok indie je. Sebab ni, cuba hampa nampak. Cuba hampa tengok, hampa nampak tak? Ada shadow tinggi kan, ada toncik kat atas tu. Maksudnya apa? Kalau sini dah seller menguasai lah. Seller menguasai. Dia tak mau pula nak. Sepatutnya kalau solid dia nak naik tu, bakat-bakat orang beli lah kan. Bila orang beli, pula harga naik lah. Demand tinggi, harga naik lah. Permintaan banyak, harga naik kan. Macam ajang gepuk. Tapi kalau banyak sangat orang jual ajang gepuk, jadi ada orang terpaksa jual murah. Murah sikit pada orang lain. Cerita dia macam ni lah. Demand terlampau tinggi. Demand terlampau tinggi. Demand tak tinggi lah sebab ada seller lah. Ada seller. Macam mana harga nak naik kan? Kalau ikutkan. Yang ni agak bahasa Melayu yang betul berbahaya ya. Berbahaya. Yang dia okey, dia bagi signal BO tu sebab ni tengok ada rintangan kat sini, dah breakout. Dah ada breakout. Betul ada breakout berlaku dengan volume. Tapi candle menunjukkan ada selling. Kita tak mau sebenarnya ada selling force yang tinggi macam ni.
Dari segi buying signal tetap ada sebab dia based on breakout. Cuma hampa kena perhatikan high risk. Kalau hampa okey dengan menanggung risiko tinggi, silakan. Kalau hampa rasa counter ni bahaya, dia ada selling force, walaupun dia breakout tapi ada selling force, tak nak masuk pun okey. Cari yang lebih selamat. Kalau hampa risk taker, get ready lah dengan cut lossnya. Ini pandai nak masuk counter high risk, tak nak pasang stop loss. Tak nak ada cut loss. Mana boleh. Tak kisahlah high risk ke low risk ke, tetap kena ada stop loss. Trading plan kan EP. Stop loss ataupun cut loss. Stop loss tu dia macam ni Kalau tu naik, dia turun. Kita dalam keadaan untung, dia panggil stop loss. Tapi kita samakan sajalah stop loss dengan cut loss. Cut loss tu adalah mengurangkan kerugian. Maksudnya hampa tengah rugi lah. Tapi hampa kurangkan rugi cut loss lah. Stop loss tu, hampa dah untung-untung kan. Duk naik. Lepas tu dia reverse. Katalah hampa dah untung 10%, dia turun kepada 8%, dia turun kepada 5%, hampa tinggal untung 5%. Hampa untung 3%. Daripada untung ke jadi betul cut loss, better hampa buat stop loss siap-siap keluar berambus. Gitu. Break even apa pula? Hampa beli harga tu, keluar harga tu. Sama aja. Break even tak ada lah kat sini. Hampa buat lah sendiri. Kan? Kadang-kadang orang break even tu contoh dia beli-beli, harga tengah naik. Lepas tu harga turun. Lepas tu dia rugi. Dia EP kat sini. Lepas tu dia selalu kan counter dia akan ada turun, dia naik balik test tempat yang dia turun tu. Dia break even kat sini lah. Tempat yang dia akan retest. Gitu. Tempat harga dia EP tu kan. Dia Q balik lah. Harga dah turun, biasa dia akan main touch balik. Kalau tak, apa terpaksa ada tanggung cut loss. Break even tu susah lah. Okay. Tak menarik lah untuk dibincangkan. Dia breakout okay. Kalau hampa high risk taker boleh masuk. Kalau tak payah je lah. Abaikan sebab apa? Ada selling force. Candle tak menarik. Tanko ni ada breakout, tapi ini adalah signal terakhir yang sebelum ni. Bukan sekarang. Kalau sekarang, dia akan tulis signal tu aktif sekarang. Yang ni previously dia pernah ada breakout. Previously dia pernah ada breakout, tapi tak berjaya lah sustain breakout dia tu. Dan sekarang mungkin dia nak buat another breakout. Boleh standby. Kita tutup sekejap. Tarik trend line manually. Kalau kita buat kan dekat Indi, dia serabut habis trend line kau buat. Dengan kita nak bubur reading menata lain lagi kan. Terlampau semua. Apa kata kita looking dengan tangan je. Boleh kita buat Indi trend line saja. Tapi saya nak ada info lain. Hampa draw sendirilah. Dia at least kedua, bersentuhan dua. Dia nampak macam nak breakout kan. So dia ada peluang lah tu. Ada peluang. Bolehlah perhatikan counter ni kalau ada minat belian. Contohlah dia buka tinggi daripada harga dia tutup hari Jumaat. Bolehlah standby. Buy. Cut loss letaklah 10% ataupun sini kan dia punya low kan. Kat kawasan sini. Taklah sini apa punya stop loss dia. Gitu. Ini kalau tak ada minat beli hari Isnin ke Selasa ke apa lah. Kalau Isnin tak ada duduk dindong-dindong dalam kawasan ni, mampu biar pedulikan tak payah masuk. Tapi kalau tak Isnin ke Selasa ke Rabu ke tak tahulah hari apa yang dia nak naik tu, dia ada minat beli melepasi harga yang kita tanda hari Jumaat kat sini dia melepasi. Bolehlah standby beli dengan syarat ada momentum ada minat belian. Okey juga ni. Kalau dari segi manual okey. Kalau dari segi Indi tak okey. Dari segi Indi dia tak apa benda, tak cukup syarat. Dah terlepas dia punya breakout sebelum ni adalah kena BO 275, dia biaya breakout 7275, dia touch 280, ada resistance kan dia turun. Tu last reading dia lah. Ini apa benda ni? Ini sebab tu kenapa tak boleh bagi. Nampak tak dia gila. Ni saya kena betulkan ni. Dia punya formula dia.
Ni zaman Tok Kadut mana dia punya reference ni. So ni antara sebab kenapa hang pun duk minta-minta. Dia tak okey lagi. So kita kena modify. Coding tu kena modify lah. Dia salah apa panggil dia punya data tu. So yang macam ni Indie tak boleh pakai. Kita guna manually. Indie adalah untuk membantu saja. Kalau tak membantu kita tengok Indie buat apa. Gitu. Bootstrap. Kita tengok Indie ni membantu tak? Indie membantu ke tidak? Okey, ni signal aktif. So dia baca yang sekarang. Yang tadi tu signal tu tak aktif lah. Apa kena tengok? Dah berakhir. Entry 310, stop loss 280. Okey. Dia ada signal intraday dan dia ada signal untuk hold lah. Counter ni. Okey, fine. Itu dari segi indikator. Dari segi manual, apa benda yang berlaku? Tanda lah. Okey, ni ada rintangan kat sini. Tu ada rintangan kat sini. Lepas tu ni ada candle kat sini. So dia baru lepas. Kalau dia lepas sini, dia akan cari kat sini. Kalau dia lepas kat sini, dia cari sini. Kan senang gitu. Lepas tu apa lagi dia ada? Ni dia bertenggek sentuh ni berapa kali. Mana dia lebih rapat? Ambil yang ni. Alright. So katalah hampa masuk hari Jumaat Kita tengok kerugian 10% apa kat mana. Tun. Oh, ngam-ngam lah. Ngam-ngam kat sini kena buat stop loss. So stop loss ikutkan kalau dari segi kita punya swing 1.5 manual. Kita buat manual. Manually hampa masuk kat software kata hampa masuk harga waktu nak tutup kan. Oh, 10%. Fasa 1.5. Oi. Okey, kalau kata hampa buat 1.5 tu, dia melepasi resisten yang sebelah ni. Hampa turunkan lah. Janganlah jadi ikut sangat. Yang ni kan kita yang set. Turunkan lah, bagi logik. Sebab sini ada resisten, logik ke dia nak lepas? Kadang-kadang dia test resisten tak lepas. Kadang-kadang dia lepas. So kita jangan ambil yang kadang-kadang tak lepas. Kadang-kadang lepas tu. Kita ambil risiko, kurangkan risiko. Ambil risiko. Kalau orang yang ambil risiko, dia ikut betul-betul 1.5. Sedangkan situ ada resisten. Tak tahu lepas tak lepas. Kita assume dia tak lepas dulu. So kita akan TP somewhere around 365. Alright, itu untuk hold lah. Okay. Keuntungan dia lebih kurang apa tadi? 12% kot Keuntungan lebih kurang apa? 11. Ya, 12%. Lebih kurang lah. Kalau hampa masuk hari Jumaat dan dia tak kena stop loss di bawah 290. Okey? Itu manual secara manual. Tapi kalau hampa yang lebih sedar lebih awal, hampa akan refer candle mana? Hampa akan refer yang ni paling tinggi yang sebelum kan. Ini candle yang maksudnya candle latest. Saya kata yang ni. Hampa akan refer sebelah dia. Yang ni 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 refer sebelah dia. Yang ni. Okay, dia dah lepas yang sebelah dia. Ada orang akan EP awal kat sini. Sebab dia dah mengatasi candle-candle sebelah dia. Tapi kalau tu nak solid breakout. Ni candle mock yang merah ni. Kena lepas. Okay, kalau orang yang masuk awal. Dia akan ada reason logik tau. Sebab kalau kita tengok skandal sebelah. Yang ni yang sebelah dia. Contoh. Hampir nak mengatasi. Yang ni. Kat somewhere sini dia dah biaya breakout. Kalau nak tunggu pun skandal sini kan. Dah boleh masuk lah. Daripada awal dah boleh masuk. Lepas tu daripada indikator. Sebab oscillator pun kita akan nampak. Dia tengah turun. Dia reverse. Dia naik. Daripada dia ni kan. Dia reverse ke atas. Yang ni pun harga pun membengkok lah. Kita turun dia reverse up ke atas. Boleh masuk lah. Ya, itu kalau orang alert awal. Kalau tak dia akan tengok candle ni breakout dekat sini.
So EPS ni. Tapi kalau orang yang dah terlewat petang baru usia, not bad, you still boleh masuk harga sini. Cuma risiko dia kena tanggung sini lah. Compare tu orang yang lain-lain, kalau dia jauh lagi kat bawah kan, dia tengah untung kan. Kalau tak heran, maksudnya boleh ride lah. Dia akan jadi stop loss sebab dia tengah untung. Sekejap kalau dia masuk ke sini, saya tengok check sekejap. Dia tengah untung dalam 20%. So dia pasang stop loss 10%. Maksudnya bila dah jadi 11% je punya untung, dia kena keluar lah. Ambil je lah 11% tu. Dia dah turun daripada keuntungan hampir 22% tu. Turun. Tinggal 11%, 12%. Keluarlah. Ambil yang 11-12% daripada hampa. Nanti tinggal 5%. Alamak. Asal untung dekat 22%, tinggal 5%. Itu seolah-olah mengurangkan risiko daripada untung kepada rugi. Pasang stop loss. Trailing stop. Panggil dia trailing stop. Ikut harga semasa 10%. Kalau dia corner 10%, pak, keluar. Tapi dia tengah untung lah. Hampa dah dapat dah dalam 22% dah. Dia boleh ride lagi sebab masih ada signal buy lagi sebab dia dah breakout yang ni kan. Dia breakout yang ni, masa dia breakout yang ni pula. 2 breakout berlaku. So boleh hold lagi. Still bullish. Cuma siapa yang masuk dekat atas, hari Jumaat baru masuk, hampa terpaksa lah letak 10% kat sini. 290 out lah. Tak sama lah hampa. Macam kalau dia tu boleh berkira lagi, dia tak rugi pun. Cumanya dari segi dia tak loss, cumanya untung dia berkurang. Orang yang masuk awal tu untung dia dah berkurang. Tak salah pun nak masuk breakout atas kat breakout bawah kan, asalkan pun tahu kat mana area yang pun nak TP, area mana nak stop loss, kalau satu area mana nak keluar lah. Keluar untung ke keluar rugi, hampir tahu nak keluar kat mana. Ni masuk-masuk tak tahu nak keluar. Okay, next counter dia overall bullish, tapi dia dah naik spike tinggi ni, probability dia nak pullback lah. Sunlogy. Kalau kita punya based on kajian kita sebelum ni lah, dia breakout waktu dia buat RBS, so kita punya expectation edge to edge hampir dah nak sampai, sikit lagi 405 punya area, 405 area area neckline sini yang atas pula. Ni area neckline 1, ni area neckline 2. Dia macam dah nak sampai projection edge to edge. Itu dari segi drawing lah. Dari segi drawing chart pattern, okey. Dari segi indikator pula. Indikator dia tu overextend dah. Breakout yang kali berapa dah lah. Cuma dia berlaku lah another BO. Macam kata orang yang buy on breakout, dia still masuk sebab breakout kan. Breakout candle ni. Alright. Yang intraday pun sama, kita beli sebab dia dah breakout. So boleh masuk, tapi dia punya ni very tight lah. Cut loss dia 2-3 bit lah. Sebenarnya 3 bit lah better. Sebab 2 bit tu kejap je dia turun. 390 ni kan, selalu dia retest start je. Kalau apa, senang nak kena ambil lah. 3 bit atau 4 bit tu kurang sikit lah. Banyak yang counter kalau macam BTST ke intraday ke, dia rugi dulu, lepas tu baru dia naik kan. Dia ambil apa punya stop loss dulu, lepas tu baru dia naik. Yang kajian last week punya, daripada 9 counter tu, yang counter BTST kan, dia boleh kata semua turun lah hari Isnin tu, pagi. Lepas tu tengah hari dia naik, petang dia naik. So daripada 9 counter, 7 untung, 7 dapat TP, 2 tak dapat TP. 1 merah, 1 tu rugi dalam 4.5% lah, dalam 5% lah. Belum 5%, tapi 4.1%. So 7 per 9. Cuma nak katanya, pagi semua dia turun. Faham tak? Kalau hampa pasal soalah, habis kena ambil kot. Kalau hampa letak 2 bit tu, Sadaqallah lama lah. Sadaqallah tak boleh sebut kakak saya kata. Kan, Sadaqallah lazim kata apa? Apa maksud dia? Ayat Allah tu ayat yang benar kan. Kita buat Sadaqallah tu macam perakhiran pula. Silap-silap. Tak boleh guna. Maksudnya, dah habis lah yang ni. Kalau hampa kata stop loss tu 2 bit atau 1 bit. 1 bit lagi tak logik lah. Memang kena ambil lah.
habis bye-bye. Sedangkan dia rebound balik tengah hari ke petang tu. Kalau hantar biasanya petang-petang pada beli tu kan BTST, mestilah kaunter tu dia dah buat polish kan, Marubozu ataupun engulfing. Mesti dia solid candle kan. Solid candle tu dia ada probability esok tu dia nak turun pullback retrace sikit, dia jual. Kalau hampa tunggu 2 bit 1 bit memang kena ambil lah kan. Cuma nak katanya kalau BTST dengan intraday tu dia konsep dia, kalau hampa nak untung 300 hampa kena sanggup rugi 300. Kalau hampa nak untung 500 hampa kena sanggup rugi 500 lah. Kalau hampa nak untung 3 bit 3 bit loss kena keluar. Macam tu kan. Kalau hampa nak untung 4 bit kena keluar. 4 bit loss kena keluar, 4 bit untung kena ambil. Tapi untuk apa yang saya duk tengok ni, kalau hampa buat macam tu, sebenarnya kalau kata hampa nak 3 bit untung pun, hampa tak boleh kata 2 bit atau 3 bit tu sebagai hampa punya stop loss. Kena tambah 1 lagi kerugian. Maksudnya rugi lebih tinggi daripada untung. Sebab apa? Kita letak stop loss tu jauh sikit. Sebab selalu dia main ambil kalau kita tak dekat sangat. Lepas tu dia naik balik. Letak extra 1 bit lah. Daripada kata hampa 3 bit kan. Kalau nak untung 3 bit, nak TP kan. So loss 4 bit. Bukan kata kita saja-saja buat macam tu. Sebab kadang-kadang dia turun 3 bit tu, lepas tu dia naik balik. Pulang dah nampak lah. Sebab apa yang saya tengok yang kajian minggu lepas tu, dia merah pagi pula. Tengah hari petang kau naik. Tapi ada 2 yang fail tu. Dia naik hari lain lah. Dia bukan naik hari Jumaat, Isnin tu naik. Entah hari apa, Rabu, Khamis ke. Macam tadi kawan kata yang kita tanda-tanda ni, bukannya dia naik immediately hari Isnin. Bukan dia naik Selasa. Dia suka hati dia naik bila. Yang penting tak kena stop loss 10%. Itu sebab hold. Tapi kalau BTST dengan intraday ni, kita very rigid kan. Dia punya tu cut loss dia 5% je, macam tu je. Cut loss dia 2 bit 3 bit. Tapi senang nak kena stop loss dia tu. Itulah. Gitulah. Sebab tu kadang orang tak suka intraday dengan BTST tu, sebab risiko dia tinggi. Senang sangat dia nak turun, tu dia naik. Terpulang dah hampa lah. Saya nak katanya dia senang nak ambil lah. Kalau hampa tak sekat 1 bit 2 bit tu memang kena ambil lah. Letak jauh sikit. Jauh sikit, janganlah jauh banyak sangat sampai jadi dia macam counter hampa hold. Counter swing pula sama dengan intraday. Mana boleh. Tapi ni macam ni contoh. Signal intraday tu ada. Kan? Ataupun orang kata intraday ni boleh guna kalau untuk BTST. Dia ada momentum. Cumanya yang ni no signal sebab dia high risk kan, dekat lepas kat sini je. Dia kena very solid lah kalau BTST tu. Ni kurang solid. Tapi untuk yang intraday lepas dia dah lepas dia punya risiko. Apa dia punya ni dia punya kata halangan sebelum tu. Ada BO. Boleh masuk lah. Volume pun ada. Kan? Cuma kalau kita tengok ni, dia dekat mana? Kat resisten kot. Kat resisten. Kalau ikut resisten, dia 40 sen. Naik 405. Naik 10. Tunggu kat 4 kupang tu. Tunggu kat 4 kupang tu masuk. Bagi kat 430. Kalau gun lah. Bagi dia retrace dulu. Bukan tunggu beli kat 4 kupang. Masuk dia test berjaya. Berjaya breakout. Betul ke dia breakout tu? Tunggu dia naik dulu. Dia pergi 400. Habis kena beli. Dia pergi 405 pula. Habis kena beli. Dia sentuh 410. Lepas tu tunggulah queue dekat 400 tu. Kalau terlepas 400 dia tak main ambil 405 lah. Mana-mana best price yang boleh beli. Gitulah. Manualnya gitu. Tapi kalau signal indie memang kata boleh masuk. Nak masuk tak ada masalah. Jaga kat loss, tak loss. Cuma fikir mana lagi worth it. Mana lebih berbaloi. Masuk yang baru saja breakout ataupun masuk yang dah breakout beberapa kali. Mestilah baru breakout tu lebih selamat. Breakout dia retest dan dia nampak reverse nak naik ke atas. Okey.
Okey, yang ni pun sama. Dia berjaya dapat 3. Yang ni contoh lah saya kata. Dia berjaya breakout, dia return. Bolehlah beli. Kalau yang ni lebih logik beli tau. Walaupun dia ada echo, tapi echo dia bertahan dekat support RBS. Apa faham tak? Ini sebelum ni 430 ni adalah resistance. Bila dia lepas, resistance jadi support. Resistance become support. Dia lepas 1 bit 435 dan 440. Tapi yang ni terlebih bit pula. Sampai 445. Sepatutnya 440 dia return balik. Pak beli. Tunggulah dia naik atas. Tunggulah dia naik TP kat 455. Contoh. Ataupun TP 23 bit lah. Daripada hampa masuk ni 430 TP 440. Ataupun 445. Okey lah masuk. Dari segi tu kan. Hampa faham tak? Breakout. Dia main retest balik dekat tempat dia breakout. Tempat dia resistance become support tu. Boleh lah entry. Cuma kata tu ada selling lah. ada toncit. Tapi toncit tak berapa besar. Macam tadi toncit apa benda? Dia ni kan. Toncit lah. Besar sangat lah. Not nice lah. Okay, this one for me approvable lah. Untuk saya. More logik untuk dia naik lah. Kan? Lepas tu AWC ni counter apa? Downtrend. Saya tanya, saya jawab. Ini signal terakhir. Bila dia kata signal terakhir, menatang apa benda Allah yang kat sini, tak payah baca. Boleh abaikan. Tak guna semua ni. Ini dia adalah bacaan sebelum. Dia detect yang breakup yang sebelum. This one, if not active, bukan status aktif, yang terakhir abaikan. Maksudnya counter ni tak boleh beli secara indie. Secara manual mari kita tengok. Secara manual pun tak nampak cantik counter downtrend. Cuma apa boleh lah buat. Dia pun nak buat channel ataupun apa buat downtrend line, suka hati apa. Tunggu dia breakout. Dari segi lain, bullish divergence dah berlaku Harga turun tapi dia punya oscillator menaik. Nampak tak? Dia menaik macam tu. Dia dah buat high yellow. Hampa faham tak dia buat high yellow? Tak faham. Dia buat high yellow adalah sebelum ni dia macam tu. Dia naik. Dia turun, dia naik. Yang ni, tempat ni lebih, dia turun lebih tinggi daripada yang sebelah dia ni kan. Sebelum ni kat sini dia punya low. Ni low dia kat atas. Dia nampak. Itu adalah bullish divergence. So, dia ada kebarangkalian untuk buat reversal up. Paling-paling dia test kot sini lah kot. Kalau orang kata BTST intraday 2 bit tu, InsyaAllah dapat. InsyaAllah dapat. Belum tentu. Kebarangkalian tu adalah nak reversal tu. Bukan dia bullish lagi tau. Kalau breakout BODTL tak ada valid, kau tak breakout lagi pun. Cuma kata dia daripada bullish divergence tu dah nampak dia nak naik. Dia nak naik mungkin dia test dulu. Dia turun balik. Buat another higher low. Baru dia naik. Sebab untuk harga ni belum ada higher low. Maksudnya dia tak valid uptrend. Reversal uptrend pun nak reversal nak ke uptrend bullish pun tidak Tak ada sebarang reversal lagi. Counter yang nak naik mestilah buat high low. Counter ni buat high low ke tidak? Jawapan dia tidak. Cuma oscillator dia yes. Dah buat high low. So maksudnya daripada oscillator menunjukkan dia ada probability untuk naik. Daripada harga price ada nampak tak dia nak naik? Tidak Dia tak buat high low lagi. Structurenya belum buat high low lagi. Untuk dia naik kena buat higher low. Dan untuk breakout perlu breakout downtrend line. Breakout ke belum? Jawapan dia belum. This is only based on bullish divergence dah berlaku reversal. Boleh diperhatikan. Yang lain tak ada sini apa-apa. This one based on indicator hampir Ini adalah signal yang terakhir sebelum ini. Jangan
Percaya pada dia. Okay, kita tengok Indi lama. Indi lama. Tiada yang lama, tiada lah yang baru. Kita tengok yang lama. Yang lama apa kita boleh nampak? Cuba lihat apa yang boleh kita nampak. Dia sedang test MA20 untuk bullish berlaku. Okay, kita nak swing ke apa ke, dia mesti melepasi MA20. MA20 itu adalah average harga sebulan. Dia betul-betul nak naik, dia kena duduk di atas harga sebulan. Harga sebulan tu adalah MA20. Kalau kita refer daily. Kalau hampa refer 4 hours, maksudnya MA20 tu adalah candle 4 hours yang dah berlaku 20 kali candle. 4 hours, daratlah 20 times. So, berapa? Kira sendirilah. 80 kan. So, jadi sejam lebih. Betul ke aku ni? Saya pun tak tahu. Okay. Maksudnya, bukan untuk trade swing lagi lah. Kalau hours 4 hours. Bukan sebulan lah bukan sebulan. Dia adalah 4 hours yang ditimeskan dengan 20. Banyak orang aku saya. Saya salah kira ni. Apa kira sendiri. Kalau 4 hours darat 20. So 4 hours tu 60 darat 4 240. 240 darat 20. So dapat berapa hari? Saya pun tak tahu. Apa kira lah. Okay, yang ni kalau 4 hours dia dah valid lah. Dia di atas MA20. Kira dah boleh masuk. Faham tak? Tapi kalau hampa nak swing kan kita refer daily. Harga sebulan. Belum lepas. 4 hours dah lepas. Betul tak dia ada bullish divergence ni? Sebab dah ada signal 4 hours tau. Boleh masuk kalau 4 hours. Ini manual secara manual apa yang kita nampak lah. Dia ada potensi untuk naik. Indikator tiada tiada ya. Oscillator ada. Boleh lah kalau hampa suka high risk. Dia tak valid dia bukan counter bullish, bukan bullish trend, dia adalah bearish tapi ada probability untuk naik. This one is bullish. Hampa nampak? Nampak obviously dia naik. Cuma dia last dia buat hello mana? This one. Hello yang terbaru tak ada buat lagi. Kalau orang yang nak selamat, tunggu dia buat hello dulu, dia reverse. Kan? Terus dia buat hello, dia reverse. Masuk kat sini. Kalau tak, apa jadi orang yang kejar. Mana dia? Latest daripada harga ni dengan candle. Berapa candle ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lebih kurang 2 minggu. Mana pullback dah? Yang ni je lah satu candle ni. Hampa rasa okey? Kalau rasa tak okey, tunggu dia buat pullback. Kita tengok Indi. Ini kata apa? Indi kata apa? Tapi dia bullish Dia memang bullish. Trend semua positif. Cuma dikuatiri dari segi structure je. Mana dia punya pullback dalam masa 2 minggu ni. Mana dia punya hello. Oh, breakout. Of course lah dia breakout. Baik on breakout memang betul lah dia breakout. Kita beli. Dia breakout kita beli. Dia breakout kita beli. Cumanya high risk. Sebab dia dari segi logiknya, dari segi structurenya belum buat hello. Dari segi indikator ke apa, bacaan BO memang dia BO. Ni dia BO yang lepas. Ni BO yang lepas. BO kan. Tapi beberapa kali BO dah. High risk. Dia masuk sekejap-sekejap. Okay. Memang kan ada sebab kita nak berapa bit saja. Dia tengah ada bullish momentum. Logik kan dia boleh naik 2 bit macam tu. Tapi logik juga dia boleh pullback sebab dia tak ada pullback lagi. Gitu. So high risk. Nak masuk boleh tapi high risk. Bullish momentum Bullish momentum. Memang dia tengah bullish lah. Ada orang duk beli. Ini yang last week punya lah. Siapa masuk last week tu okey lah. AMS. Okay, ini contoh lah yang kita nampak dia buat hi hello. Dia buat hi hello. Dia punya tu sihat lah. Sihat teng
Dia sihat. Dia pun makin dia punya tu makin mengecil. Dia makin apa orang kata mak apa? Saya suka lupa nama dia. Mak Gina Bali. Aku lupa lah nama dia apa. Mak apa Alah, je ni guna 50 dengan 200 tu. Semakin mengecil. BCP. Macam ni. Kecil, makin kecil. Break up. Lepas tu di atas MA 200 dan MA 50. MA 50. 200 kat bawah. Dia break up. So boleh right. Mak apa tah? Ni nampak pattern dia tu. Makin mengecil, maksudnya dia punya halo tu makin ni. Dia turun tu makin berkurang. Ni turun tapi makin sikit. Pak, dia break up. Dia high lah, dia boleh pergi. Dia tak break up lagi. Cumanya nampak pattern dia tu. Nampak tak apa yang saya nampak? Ni kan dia low dia. Ni dia buat low dia. Ni dia buat low dia. Kan ni tinggi daripada ni. Dia ni tinggi daripada ni. Tapi jarak dia. Jarak turun dia tu makin sikit. Penurunan yang ni ke sini kan jauh. Sini ke sini kan jauh. Sini ke sini kan jauh. Sini ke sini makin dekat. Sini ke sini paling dekat. Potensi lah tu dia nak ni. Cuma kalau segini, dia dah naik break up. Dah berapa kali lah. Harga dia pun kita tengok sikit. Macam tu. Yang kalau pattern macam ni, kalau dia break up ke atas boleh naik lagi. Kalau dia ke bawah, takut dia menjunam. Ni dia punya support dia sebelum ni. Takut dia buat retrace turun ke bawah ke tanah. Hati-hati buat. Saya saja buat trendline lah. Kalau dia bocor tu, ni kan dia punya up trend line. Hati-hati kalau bocor. Kita katalah apa buat ini dia punya previous low Yang ni dia punya up trend line. Kalau up trend line bocor, ni previous low ni bocor, keluar. Dikuatiri dia buat pattern turun ke bawah tu lah. Lower high, lower low. Lower high, lower low kan. Dia tukar pattern jadi downtrend punya pattern. So far memang dia punya adalah uptrend. Dan dia makin mengecil setiap kali dia turun tu. Menarik lah untuk dia. Kalau dia break up boleh pergi jauh lagi. Gitu. Tapi kalau dia bocor ke bawah, ampui. So hati-hati. Sebab tu kena tahu manual juga. Jangan duk harapkan indie je. Dia ambil indie yang lama lah. Indie yang lama kata apa? Indie yang lama, okay. Dia selagi atas MA20, alright. Okay, selagi atas MA20, alright. So bagi jarak sikit dengan ni MA20. Bocor tapi dia naik balik. Hari yang sama dia naik balik. Kalau apa bergoyang pada hari tu goyang, kepala goyang. Apa? Kena keluar. Tengok petang dia naik. Perkena apa je, dia keluar sikit. Yang ni pun sentuh, yang ni sentuh, lepas tu naik. Yang ni terkeluar ni. Terbocor. Janganlah rigid sangat. Bocor 20 tu keluar. Bagi dia punya space sikit kan. Ni berapa space daripada dia turun daripada MA20 ni. Ini baru 1.7%. Jangan terlampau rigid sangat. Kan kalau dia bocor lebih 5% daripada MA20 kan bolehlah keluar. Kita dah cuba elakkan untuk tak mau cut loss. Tapi nak macam mana terpaksa cut loss? Sebab dia bocor. Kita nak elakkan dia bocor teruk. Yang mat tu dia refer MA50 lah. Main dia. Selagi atas MA20 dia okey. Kita kalau refer MA50 ni jauh benar. So kita refer lah MA20 je. Okay. Support jangan jauh sangat. Depa tak apa, depa modal banyak. Depa nak hold depa jenis hold lama. Tak apalah. Kita boleh ke hold berbulan-bulan nak guna dia ni sebagai support? I don't think so. USB pacak. Bahaya. Dah naik banyak.
breakout tu betul. Tapi high risk. Hampa tengok sini. Pacak hampa nak kejar ke? Betul lah dia breakout. Signal breakout. Buy on breakout tu betul. Tapi tengoklah candle. Pacak macam tu menakutkan. Nanti dia pull back. Hampa beli kat atas. Hampa merasa rugi. Tak payahlah kejar. Lainlah kan hampa perhati awal kat sini dia breakout. Awal-awal ni kan kat sini ni tak apa lagi nak kejar pun. Ini cekorong sampai ke atas dah. Ambil lah kaunter yang baru saja breakout, masih selamat lagi. Yang high risk ni tak perlulah. Kebanyakan semua high risk lah. Breakout betul lah. Dia breakout yang sebelum-sebelum ni. Tapi dia high risk dah dengan candle merah sellingnya. Tengok keadaan juga hampa. Jangan buta-buta tengok yang ni pun high risk sebab dia dah pernah naik. Kita punya kajian sebelum ni dia dah sampai TP dah pun. Dan last week pun kita tengok dia lagi sekali dan dia dah naik. Cuma kata dia betul lah dia breakout. Betul. Buy and breakout. Betul. Boleh masuk? Boleh. Betul lah buy and breakout dan taklah pacak candle dia. Ada ruang boleh naik. Masih ada ruang boleh naik. Cuma nak kata dia memang high risk. Tapi high risk yang lebih selamat daripada high risk yang tadi ya. Yang tadi tu high risk betul pacak betul tingginya. Ini better lah. Better lah. Kalau kata yang intraday BTST nak 2-3 bit tu logik lah. Kan? Candle dia baru macam ni je. Dan volume pun tinggi. Cuma dia bagi overall tu dia dah sampai dah TP dia. Sampai TP dah naik belum tentu belum kata dah naik sampai target kita tak. Habis dah ada. Dia nak naik sekali dia boleh naik lagi. Yang naik boleh naik lagi. Yang turun boleh turun lagi. Selagi dia tak ada buat reversal ke bawah, dia tak turun lagi lah. Kan? Sama macam nak naik ke atas. Selagi dia duduk turun-turun, tak ada reversal ke atas, macam mana dia nak naik? Kalau dia duduk naik atas, tak turun lagi. Yang lain lah, dia ternampak corner. 730 turun. Jadi 7 berapa? 730 jadi 725. Lepas tu jadi 720. Jatuh jadi 715. Jadi 70 sen saja. Jadi 0.695. Jadi 0.690. Takkan tu dah turun? Hampa nampak dia turun. Tu reverse ke bawah. Keluar lah. Ni sakat dia test satu je. Mana dia keluar? Signal dia still bullish lah. Bullish high momentum. High risk tu sebab dia dah naik. Sebelum dia dah berapa kali BO. Itu je. Tapi dari segi valid tu. Dia tak ketara naik tinggi tu. Masih okay Aizen. For me. Mata saya mengatakan masih okey. Yang ni BO yang sebelum ni dah naik. Pun high risk juga. Signal terakhir adalah breakout 750. Mana kau ambil 750 nya? Dia punya breakout tu terlampau masa lampau. Melampau-lampau dia punya lampau dia tu. Dia punya melampau-lampau dia ambil yang sebelah ni ke? Kau punya breakout tu melampau-lampau. Kalau hak sebelum yang itu that's tu melampau. Dia kan kalau kita refer kan 20 candle ataupun 10 candle tu still acceptable lah. Kalau refer sampai zaman tu kaduk macam tadi, macam mana boleh jadi RM1 nak kena? Salah tu. Kita punya calling of the variable tu salah lah masuk kan. Ni 750 yang sebelah ni saya kata. It's okay lah. Kalau within 10 candle, 20 candle, it's okay. Kalau dah over tu kena something wrong. Kena betul kan dia punya coding. Sebab tu tak boleh bagi lagi. Saya kena test dulu. Kalau dia mereng-mereng tu dah kenapa. This one okay lagi atau tak okay lagi. Dia dah BO. Dia tak buat hello lagi. Kalau hampa nak selamat, better tunggu dia buat hello kan. Kan dia nak naik macam tu. Tunggu dia buat hello, dia reverse, hampa boleh lah masuk. Dia bullish. Dia dah buat reversal lah. Dia naik ke atas. Cuma dia belum ada high hello. Dia naik pacak sangat ni. Meninggi sangat straight. Mana dia punya hello, dia tak nampak lagi. Agak risky lah. Kalau apa ikut tiru ganja, memang boleh masuk. Dia dah breakout 730 masuk dah TV kat 770 kan. 1 bit sebelum 770. Boleh lah apa kalau apa ikut format tu.
Cuma nak katanya dari segi structure dia mana dia high yellow dia. Agak high risk. Dia ni bukan high risk. Dan ni signal yang lama tau. Signal yang lama. Kalau dia atas signal aktif tu okey, ni signal yang dah tak valid. Okay, so next counter lepas All-Star BLB. Signal aktif sebetul. Cuma high risk. Dia dah berapa kali BO. Intraday BTST valid lah sebenarnya. Intraday tu untuk beli hari ni, jual hari ni ikutkannya. Cumanya boleh je guna untuk BTST pun. Sama dengan BTST, kalau signal dia keluar, boleh je guna untuk intraday pun. Apa faham tak? Sebab itu nak target 2 bit 3 bit. Macam tu je pun. Cuma dia yang BTST based on candle closing. Candle closing yang ni. Yang intraday based on breakout dan ada volume. Jadi akan keluar je. Yang ni tak cukup syarat. Tak cukup syarat. Kalau ikutkan okey dah. Volume semua, breakout semua. Mungkin kan saya ada certain volume yang kena lepas dia tak lepas. Ikut okey lah. Sepatutnya keluar jugalah BTST tapi tak keluar. Dah breakout. Asal boleh engulfing kan. This one boleh digunakan lah juga. Cuma nak kata dia WO dah berapa kali tak buat high low lagi. High risk. Kalau hampa jenis okey untuk high risk, boleh je layan counter ni. Dia adalah better daripada yang tadi, yang breakout terlampau panjang sangat candle. Probability dia nak turun. Half candle dah, dan boleh jadi dia turun 3/4 daripada candle bullish tu. Lagi satu, yang panjang sangat shadow ke atas. Very risky. This one dia punya jualan sikit je. Very bullish. Walaupun dia punya risk dia adalah dia berapa kali BO kan. Daripada sini kan nampak kan. Dia naik tu. Naik lagi. Lepas tu dia BO dia ni. So ada BO dia ni pula BO yang merah ni. Dia beberapa kali dah BO lah. Tu je lah. Dan ada RSI dia pun agak tinggi. Tapi still valid lah for me Tak adalah seteruk yang candle yang panjang teramat tu. Dia taklah panjang teramat. Panjang. Tapi tak panjang teramat. Untuk dapat 2 bit tu rasa macam boleh. Boleh naik lagi 2 bit tu macam boleh. Dia tak apa tu shadow yang kat atas tu. Saya sangat takut shadow yang panjang kat atas. Selling menguasai. Ni buyer menguasai. Still fine lah Cuma kalau nak selamat, of course you kena tunggu buat high low, reverse up. Nak selamat. Entry selamat adalah counter yang buat uptrend. Buat high low tu. Dia tengah buat high low dan reverse up. Kita tengok trend, kita tarik trend tu dia memang uptrend. Contoh entry yang selamat lah bagi saya. Kita buat channel tu memang dia channel uptrend dah. So kita masuk bila dia reverse Dia naik lantak nanti dia reverse prak. Okay. Layan lagi. Okay, dia turun. Reverse up. Dia dalam keadaan uptrend lah. Yang pentingnya. Faham tak? Kalau hampa nak beli pullback tu, pullback dalam keadaan uptrend lah. Bukan pullback yang dia dah bocor ke bawah tu. Hampa pun nak beli. Ini dia naik untuk dia turun. Ni, kalau dia line tu, kita tarik trend line tu, dia masih uptrend. Dia buat high low, okay untuk masuk. Kalau dia tak buat high low, jangan masuk. Dah jadi low high lah, apa-apa tak mahu lah. Hampa faham structure? Kalau tak faham, try Google lah. Structure uptrend dengan structure downtrend. Tengok perbezaan dia. Theta ni saya nampak macam flat pattern pun dah. Theta kan dia lain macam sikit. Kan dia macam boleh pergi lah. Pole tu hampa tahu tak? Pole tu adalah tiang bendera kan. Dia turun, dia akan buat another tiang.
Itu kalau betul jadi. Selagi dia tak bocor yang ni kan, dekat bawah ni kan, dia tak stop loss ini, boleh layan lah kata ni. I think base kita tengok ni positif lah dia. Jadi ni breakout dia yang mana ni dia ambil? Entry price 740. 740 last breakout 740. Weh. Dia ambil yang sini. BO dia kat sini last. Candle BO dia reverse dan pullback. Sebenarnya boleh entry on pullback. Mana signal pullback? Sepatutnya signal pullback. Semua ni adalah BO, no pullback. This one is pullback ni. Dah berlakunya pullback dan reverse. For me mata saya menampakkan dia positif boleh naik. Cuma bahaya dia RSI dia tinggi je. Ketakut RSI dia turun. Kalau dia menurun tu bahayalah. Dia akan jadi bearish divergent kan. Tapi dari segi price, dia dah buat high low. Cantik. Cuma ni lah dia tak berapa solid sangat. Tutup ni dah atas dah dia punya apa, kita tarik channel tu. Dah atas tapi tak atas yang atas. Kalau dia betul-betul atas 815 ni padu. Cuba tengok. Nanti dia buka atas harga ni tak? Kalau buka atas tu ada potensi untuk dia naik lah. Naik X to X ya. X to X. Flat pattern. Sini semua risky lah. For me not that. Tak tahulah. Sebab kalau kita buy yang breakout, memanglah dia punya breakout tu dah tak valid. Dia kata tak valid lah kan. Sebab dia ambil yang previous breakout sini, reference dia. Tapi kalau kita tengok buy yang pullback, dia dah buat pullback dan reverse. Mata menunjukkan dia dah reverse. Tapi hangpa kena tahu kak, kalau flat pattern tu dia boleh je naik macam tu, bergerigi dulu, cang nak tunggu. Kalau kata macam ni kan, dia boleh je dia nak buat jahat. Dia tak breakout lagi, dia naik sini, turun, naik, turun, naik, turun, lepas tu baru nak breakout. Tak tahu minggu ke bawah breakout. Boleh jadi, tapi dia dalam keadaan sideways lah kan. Melainkan dia turun melepasi kita punya penanda tu, dan you kena stop loss. Selagi tak tu boleh hold. Agak positif dan menarik Theta. Counter scammer orang kata. Kalau naik pacak kami, kalau turun jahanam. Nampak dia positif lah. Kau lah dia nak apa orang kata, jerun-jerun Theta tu nak hidup. Sebab dia dah hidup buat spike sekali lah. Boleh jadi dia buat spike. Yang ni moderate. Risk kurang lah. Compare to yang kalau merah tu very high risk. This one kurang risiko. Dan dia dah breakout. I think this one okay. Sebab dia akan pergi cari resistance kat sini kan. Dia dah lepas semua nenek resistance kat sini. Sideways kat sini dah lepas. Dia akan try cari yang ni. This one is more positive lah legenda. Lebih cantik. Emerit kena lepas dia ni dulu. Signal last pun bila? Belum. Samadin. Yang ni kita dah kaji. Ni contoh lah. Ini contoh dia dah main tu cangkuran cang. Dia tapi dia makin kecil. Makin kecil dan naik. Yang ni yang mak tu punya apa? Formula. Dia makin mengecil. Lepas tu dia di atas MA50 dan 200. Dia mana naik lah kan. Dia balik kat sini tu kalau nak beli. Naik. Lepas tu dia ada apa? Rintangan sini pula. Lepas. Pom. Breakout. Padu. Samadin. Okay. Kalau apa yang takut. Kan sebab dia buat satu candle. Tunggu dia pullback. Biarlah dia nak naik tu. Tunggu pullback. Sebab ni kan candle dah pacak. Ni tak apa cantik lah. Sebab candle dia agak tinggi. High risk. Cuma nak kata kenaikan dia nampak tak macam ni.
Kalau hampa jumpa tadi ada satu kaunter yang buat macam tu. Dia turun makin kecil. Atas MA50 dan 200. Boleh ride. Ya kan? Kalau hampa jumpa dia baru saja break out sini, sedap. Yang ni dia baru break out neckline. Dia mungkin akan retest balik. Ni neckline yang besar tau, nampak tak? Structure yang besar ni. Dia baru je break out. Dia boleh pergi jauh lagi lah. Cuma tak pasti dia retest dulu ke apa ke. Kan dia naik, kok dia nak naik sikit lagi ke, turun reverse, boleh lah hampa beli. Kalau tidak turun ke bawah boleh jadi je. Dia reverse nanti beli. Sebab kan ni kan kadang-kadang dia turun test tu neckline sampai bocor neckline, lepas tu dia reverse. Sebenarnya dia counter trend. Dia positif je sama idea ni. Ada peluang untuk yang jenis orang yang swing yang lama ni, dia duduk perhati je lah dia ni. Ada peluang untuk dia naik lagi. Melainkan dia dah start buat structure downtrend lah. Dan maksudnya dia bocor neckline tadi, dia bocor lagi kan. Sepatutnya bocor neckline tu bocor tipu je lah. Buang kat neckline tu, test, bagi semua bilis keluar, jogong-jogong makan. Macam tu. Tapi kalau dia asyik bocor tu memang bye-bye lah. Mega FB ni pun dah atas sangat lah. Tak yalah. Kan dia duduk naik je. Naik, dah banyak naik ni. 392% ni jerung punya ni Mega FB ni. Kau duk naik turun tak? Maksudnya dia overall trend dia tu naik dah lama sangat lah. Kita tak nampak dia punya structure turun tu sangat. Overall trend dia tu kan, uptrend yang dah naik, terlampau naik. Naik dah terlampau naik. Tak payahlah. Yang ni pun naik yang dah terlampau naik. Kau punya pacak tu tak boleh belah. Memanglah daripada kita tengok ni dia boleh penny BO lagi. Saya cakap berdasarkan dia punya kenaikan dia tu agak tajam. Dikuatiri kejatuhannya tajam. 120%. Kalau dia backup macam kata boleh naik lagi kan. Selalu kan dia boleh naik sampai 100. Golden numbernya 180 kan. Kenaikan 180. 163 sorry. 163.8. Bolehlah lagi dia naik. Cumanya kenaikan dia betul-betul tajam lah. Kalau dia jatuh, yang naik tajam, jatuh selalu tajam. Hati-hati. Ada lagi ruang boleh naik. Kan kalau dia breakout ni boleh naik lagi. Cuma be very careful sebab dia punya kenaikan tu very tajam lah. Ada ruang naik lagi. Tapi this one far more risky. Kenapa asyik dapat yang pacak-pacak ni? Dia all time high ya. Ni kajian last week. Dah naik. Counter all time high. Bila dia nak turun? We don't know. Dia wujud pada tahun 2023. Masa dia dah naik je. Positif lah dia. Bagus lah counter ni. Dah daripada tahun 2023 sekarang 2026. 3 tahun ni dia bullish lagi, overall bullish. Tahun ni paling bullish lagi. Paling bullish lagi tahun ni. Siapa masuk si HB tahun ni padu betul. Bijak, cerdik, pandai lah. Siapa yang masuk tahun ni? This one siapa boleh detect kat sini? Dia naik. BODTL. Naik. Kegilaan apakah? Gila. Tahun ni saja naik dekat 250%. Melebihi lah kalau kita start dari bawah ni lagi tinggi lah. 280%. Siapa yang beli tahun ni, awal tahun ni? April. Siapa beli April tahun ni? Wow, 280% tu.
Dia overall sebenarnya bullish. Tapi tahun ni paling bullish sekali. This one pun dah breakout. Secara manually dia dah breakout. Cantik. Cantik lah breakout dia. Siapa yang takut dengan counter breakout, tunggulah dia reverse nanti boleh masuk. Ni ada pattern ni, cantik. Dia ada satu masalah dia, pattern macam ni. Dia boleh jadi salsa, which is breakout je dia akan naik lah X to X je. Dia akan naik lah X to X je. Satu lagi, problem kedua, yang jenis dia buat cup handle, bukan salsa, bukan periuk ataupun mangkuk. Dia buat cawan. Kalau dia buat cawan, dia kena turun buat handle dulu. Tu yang masalah dunia tu. Tak tahu dia nak buat yang mana dulu. Tapi direction dia adalah ke atas. Directionnya Venastra ni nanti-nanti akan naik ke atas. Cuma tak tahu dia turun handle tu tak ke mana. Kalau dia nak buat handle lah. Kalau dia terus naik, dia sakat dia turun sikit-sikit tu, maksudnya dia adalah salsa lah kan. Dia tak bocor bahagian neckline ni, yang ni. Kalau dia tak bocor bahagian ni, kan dia tak bocor, dia duk main turun naik kat situ je, dia akan capai lah. Last kali akan capai lah ke harga sini. Dikatiri dia bocor budak ni. Dia turun. Hampa kena jadi mata helang untuk detect, dia reverse pula nanti. Siapa yang beli baru-baru breakout ni, okey lah, hampa dah berjaya untung. Cuma be careful, jangan sampai dia bocor neckline. Lagi PBA. PBA dah capai. Ni contoh yang breakout menjadi Kalau kita punya lukisan lah, macam flat pattern, yang ni benda pattern apa tah, triangle pattern, dah capai ni X to X. Padu lah, dah capai dah. Jumaat dah dapat. Rekap sini naik situ berapa persen? 15% je. Tak kisahlah. Tapi yang katanya menjadi tu, budak ni ada bagi signal lagi ke? Budak Indi nanti kena check tu Counter mana tadi dia bagi RM1 lebih lempang. Signal aktif. Okay, breakup. Betul, breakup berlaku, tapi high risk sebab dia dah breakup, dah naik tinggi. Kalau orang yang okey dengan high risk, okey, boleh beli. Siapa yang takut, tunggu dia buat pullback. PBA Venastra. Kenapa rasa macam dah discuss Venastra? Saya dah terbalik ke apa? Kiming Ini signal terakhir. Pacak. Apa tengok last dia punya. Sana sikit. Ni kan kita dah jumpa yang dulu-dulu kan, dia dah naik. Ni kita pernah kaji, ni tanda ni. Itu dia naik. Kata dari sini kenaikan 160%. Banyaklah dia punya naik. Maka kata yang naik tu boleh naik lagi sampai dia reverse kan. Cumanya tinggi sangat. Kalau ikut 168% tu, sikit lagi dah. Ranghill. Ini pun pacak mana gunung Takkan nak beli. Taklah, kena tunggu pullback. Candle panjang sangat. Nampak tak? Candle terlalu panjang pun nak beli kat puncak ni kan. Jenuh kalau dia turun. Tak payah layan lah. Dia bullish. Of course dia bullish Dia uptrend dengan solidnya, dengan momentum, dengan volume, dengan candle. Tapi hampa beli. Dia ingat dia tak turun. Dia boleh turun sampai 34 candle. Hampa okey ke? Nak kata sini pun ada support, ada mayoritas support. Mampus. Okay lah, kita sampai sini saja. Indikator tu jangan duk PM minta. Belum lagi bersedia lagi. Tengok sebab tadi kan
last signal dia breakout tu okey lah, dia tak aktif, fine, betul. Tapi dia punya breakout tu lamanya. Harga berapa dia punya last breakout yang dia masukkan dekat info tu. Kalau breakout dia berlaku dalam 20 hari, 10 hari kan, 10 candle ataupun 20 candle, fine. Janganlah sampai kau ke belakang-belakang sangat. Harga sekarang berapa kupang lagi di tag yang harga RM1 kan. Something wrong dah kena. Betulkan baliklah coding dia. So tunggulah dulu Tunggu dulu. Bila dia rasa dah okey, nanti saya share. Okay, kita jumpa lagi. Terima kasih yang mengikuti video saya ni. Jangan lupa subscribe, share dengan kawan-kawan lain. Jangan lupa untuk ke Telegram Game Borak Saham. Terima kasih yang support saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.